sistem ini tidak mesra kepada penjawat awam. Dan sistem ini tidak adil untuk guru-guru. Bagaimana keperluan sistem pendidikan yang mesra guru? Jadi boleh tak Datuk Cikgu Jaja kupaskan? Datuk Cikgu Jaja minta maaf, 7 minit saya kita ada second round. Persilakan. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa musalli ala rasulil karim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sahabat saya Aizat selaku moderator. Yang berbahagia Datuk Seri Diraja Mahazir bin Khalid, mantan Menteri Pendidikan Malaysia, mantan Menteri KPLB Luar Bandar. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Haji Alimuddin Muhammad Dom, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang juga hari ini pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad. Turut hadir, sudah pasti pengarah program ini bos saya Dr. Akmal Saleh. Turut hadir juga figura kita Dr. Masli Malik. Rakan-rakan pimpinan, turut hadir juga saya tengok wakil daripada NUTP kita. Mungkin ada di dalam ini guru-guru, pensyarah-pensyarah, tuan-tuan, puan-puan dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Guru adalah pembekal kepada modal insan negara. Umum mengetahui bilangan guru sehingga hari ini adalah 414,225 di dalam negara kita. Dan jumlah pelajar atau anak murid di dalam Malaysia berjumlah 5,117,276 orang. Satu jumlah yang cukup besar. Dan jumlah kelas atau bilik darjah 200,809 bilik darjah. Ini memberi bayangan kepada kita bahawasanya institusi pendidikan perlu memainkan peranan yang sangat penting di era globalisasi kita pada hari ini. Yang pertama, di dalam memperkasakan sistem kemasukan di dalam bidang perguruan, perlu ada imbang dan semak balik. Saya seorang guru, bekas guru. 2008 mengajar di Kuala Lipis di Tanjung Besar, di kawasan luar bandar. Dan 2015 keluar pergi mengajar di Lanai, di pendalaman. Sebab saya ikut isteri saya ke sana. Maksudnya saya berada di dua sekolah yang berbeza iklimnya. Umum mengetahui, kita ada sekolah di bandar, luar bandar dan pendalaman. Yang mana ekosistemnya sangat berlainan, dari segi prasarana juga sangat berlainan. Namun hari ini, penekanan yang harus kita tengok, warga pendidik semua. Soal kemasukan ke bidang perguruan. Kita mengetahui IPG dari segi pemilihannya cukup padu, cukup mantap. Begitu juga dengan IPTA. Cuma yang kita pertikaikan, yang saya pertikaikan, yang guru-guru di bawah pertikaikan, soal kemasukan pelajar-pelajar lepasan ijazah yang dulu dikenali sebagai DPLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah. Hari ini dikenali sebagai DPP, Diploma Pasca Siswazah Pendidikan. Bayangkan, umum mengetahui, setiap universiti, core business dia adalah jumlah pelajar yang masuk menyertai program pendidikan yang disediakan. Hari ini, di setiap universiti awam, di setiap universiti swasta,
menyediakan kos DPP, iaitu Diploma Pasca Siswazah Pendidikan. Apa yang saya pertikaikan, saya melihat beberapa kelemahan. Antaranya, dari segi had umur. Terbaru saya dikejutkan, umur 43 tahun pun diterima untuk masuk belajar. Dan telah berjaya pun interview Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan telah berjaya posting pun. Bayangkan umur 43 tahun. Bukan umur 23, 24. Saya kalau umur 35 tahun lagi masih relevan. Ini sudah umur 43. Ini yang pertama. Kalau dalam tentera umur 40 sudah pencen. Ini umur 43 baru nak mula kerjaya sebagai seorang guru. Ini persoalan saya. Yang kedua, pembelajaran, pengajaran dibuat secara online. Ada tu total online. Saya rasa kalau ini berterusan, maaf, kalau ayat saya ini terkasar, jangan lacurkan profesion perguruan. Minta maaf. Yang paling menyedihkan, sesi penilaian, pengajaran dan pembelajaran dibuat dengan cara apa? Kalau dahulu Tan Sri, Datuk Sri secara bersemuka, pensyarah turun ke sekolah, melihat ABM, alat bantu mengajar guru, persediaan guru. Namun hari ini cukup untuk merekodkan, buat video, and then email. Boleh ke macam tu? Makin profesional ke kita warga pendidik? Ini yang saya sedih. Dan paling menyedihkan lagi, berlaku kepada anak buah saya. Yang mana ijazah dia lebih pro kepada mata pelajaran sains. Dan waktu praktikal di sekolah diberi mengajar mata pelajaran sains. Akhirnya dipanggil oleh SPP untuk interview apa? Rakan-rakan semua. Interview sebagai guru pendidikan khas. Sebab itu di sekolah berlaku kecelaruan bila mereka-mereka ini posting keperluan di sekolah, contohnya matematik. Yang dihantar ke sekolah adalah pendidikan agama Islam. Macam mana kita nak teruskan profesional perguruan ini? Kerana keperluan sekolah dengan yang kita hantar post ini sangat berbeza. Akhirnya guru-guru ini perlu dihantar khusus balik. Yang paling malang lagi, bila adanya kursus DPP, saya menyokong kursus ini. Tapi perlu disemak balik soal pembelajaran online. Bagaimana rakan-rakan kita, pelajar-pelajar kita yang full time 4 tahun ambil pendidikan di universiti-universiti yang tidak dapat posting. Jadi kerajaan hari ini, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu semak balik melalui unit latihan guru, melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, perlu menyemak balik sebelum memanggil untuk interview. Umum juga mengetahui, hari ini kita tahu sebab apa guru-guru ini diambil pada saat ini. Saya lebih kepada panic action. Dek kerana bermula 2022 sehingga 2025 sebanyak 19,179 guru memilih untuk bersara awal. Jadi untuk menangani masalah guru bersara awal ini, maka diambil. Jadi sudah pasti guru yang bersara awal ini mempunyai alasan-alasan yang tersendiri. Antara alasan yang paling popular,
tidak berminat. Seperti saya dululah. Tidak berminat saya tulis. Sebab kalau bagi alasan lain, tak lepas. Bagi alasan sakit, tak lepas. Jadi saya cakap tidak berminat. Sedangkan ada bebanan-bebanan lain yang menyebabkan kami meletak jawatan. Contoh hari ini, guru diikat kaki dan tangan, tetapi disuruh mengajar mendidik, menghasilkan anak pelajar yang cemerlang. Hari ini guru tidak lagi mampu untuk mengajar dan mendidik. Cuba turun ke bawah. Saya YDPD 2 buah sekolah di Bumi Macang. Salah satunya sekolah menengah kebangsaan Macang. Dan ada beberapa kes di sekitar guru menegur anak pelajar. Satu isu, situasi. Menegur anak pelajar supaya, saya tengok Aizat, saya nak cakap lagi, boleh ya? Guru menegur pelajar tidak hadir ke kelas tambahan. Kerana pelajar-pelajar melihat kawan dia yang tak hadir ke kelas tambahan tu sedang buat TikTok live. Akhirnya, guru memanggil pelajar ini ke sekolah. Seterusnya, apa yang kena pada guru ini? Sispa. Satu sistem yang saya kira, Sispa ni sistem pengurusan aduan awam. Sistem ini cukup bagus. Yang mana penjaga ibu bapa boleh direct access untuk membuat laporan kepada ialah benda-benda yang dia tidak puas hati. Boleh buat laporan direct. Tapi keburukannya pula, sejauh mana betul aduan tersebut. Jadi akhirnya, guru-guru hari ini, nak datang sekolah, datanglah. Tak nak datang, lantaklah. Nak belajar, belajarlah. Tak nak belajar, ikutlah. Dan hari ini kalau kita ke sekolah, bukan soal yang bunuh tu yang dah ke besar. Bunuh rogot tu ke dah besar. Kalau era 80-90-an tahun 2000, nak jumpa pelajar rambut panjang susah. Sebab guru disiplin mendidik. Saya hasil didikan guru tahun 90 hingga 2000. Akhirnya saya menjadi manusia. Setiap denda pengukuhan, saya ambil iktibar untuk saya bersemangat untuk belajar. Namun hari ini, sebaliknya berlaku. Jika guru mengambil tindakan, guru yang akan kena. Akhirnya dari Putrajaya, turun kepada JPN, turun pula kepada PPD, dipanggil soal siasat guru. Seperti guru itu melakukan jenayah. Ini tidak adil. Sistem ini tidak mesra kepada penjawat awam. Dan sistem ini tidak adil untuk guru-guru. Setuju ke tak? Jadi, menteri yang bertanggungjawab pada hari ini perlu semak balik sistem Sispa ini. Sistem pengurusan aduan awam ini. Kerana apa? Sistem ini boleh sepatutnya mengakses isu-isu yang penting saja. Contoh, isu yang melibatkan perkauman, isu yang melibatkan agama, isu yang melibatkan peneraan, isu-isu yang besar, boleh direct access untuk membuat laporan. Tidak perlu isu-isu guru cobek, guru denda. Sebab tu hari ini kita duk persoal, kenapa anak-anak kita hari ini tidak cemerlang macam dulu. Sebenarnya ibu bapa perlu tanya diri ibu bapa sendiri. Apa yang telah ibu bapa lakukan kepada sistem pendidikan hari ini? Oh, okey. Jadi setakat itu saja. Sekejap lagi saya bagi lagi. Okey, terima kasih Datuk Cikgu Jaja. Ulasan yang cukup hebat daripada bekas pesara guru tadi.